asing mengikut haul dan nisab masing-masing. Tetapi baru ni saya terima info bahawa emas yang bukan untuk hiasan dikira walaupun belum cukup nisab. Dikira nilainya dalam ringgit dan dicampur dengan jumlah wang simpanan yang ada. Jika jumlah keduanya cukup, maka dikenakan zakat. Benarkah Ustaz? Macam mana tu? Emas dengan duit, adakah akan dicampur? Maknanya kadar emas kita pun tak cukup nisab dan kadar duit kita pun tak cukup nisab. Tapi kalau kedua-duanya digabungkan, dia jadi cukup nisab. Itu soalannya. Adakah akan digabungkan antara satu dengan yang lain untuk mencukupkan nisab? Kaedah menggabungkan untuk mencukupkan nisab ni, dia syarat dia hendaklah sama jenis. Kalau saya ambil contoh zakat tanaman. Gandum wajib zakat. Beras pun wajib zakat. Dia ada kadar dia. 1,300 kilo lebih kurang. Satu orang dia ada beras 600 kilo. Dia ada gandum 700 kilo. Kalau campur, cukup nisab. Kalau tak campur, tak cukup. Adakah dicampur? Jawapannya tidak. Sebab apa tidak dicampur? Kerana dia adalah dua nauk yang berbeza. Bukan dua nauk, dua jenis yang berbeza. Dua jenis yang berbeza tidak akan dicampur antara satu dengan yang lain. Jadi, sama juga kalau contohnya dia ada perak tak cukup nisab. Emas tak cukup nisab. Kalau digabungkan, dia jadi cukup nisab. Adakah akan dicampur? Jawapannya tidak. Sebab emas benda lain, perak adalah benda lain. Jadi macam mana pula wang dengan emas? Jadi wang dengan emas ni sebenarnya dalam konteks fatwa moden, wang ni telah dikiaskan dengan emas untuk dapatkan nilai dia. Untuk dapatkan nilai dia. Jadi wang berapa, emas berapa. Maka sebab itu sebahagian ulama telah memfatwakan digabungkan. Maknanya ada emas berapa dan wang berapa, digabungkan nilainya. Maka kalaulah cukup nisab, maka dia wajib dibayar zakat. Tapi saya berpandangan bahawasanya emas dan duit adalah dua benda yang berbeza. Maka emas, kalau tidak cukup fizikal emas 85 gram, maka ia tidak wajib dibayar zakat dan tidak ditambah dengan nilai duit yang ada untuk melengkapkan nisab. Wallahu a'lam. Itu dia antara beberapa soalan Ustaz. Terima kasih Ustaz atas respon.